Salah, ya tak pasti ya duk berdepek dengan aras lagu tu. Lah, Duk di mana-mana pun yang pentingnya dia bertepak. Nak duk di mana pun bertepak. Berarti ada tepak lah. Allah Taala tu bertepak lah, berjihad. makna kata Allah Ta'ala berjihad dalam arti kata atas daripada arash tak tupai makhluk. Kita kata hang tu pendapat. Jadi berjihad di si Dr. Wan Syukri ni jihad mana? Jihatil ulu. Jihad atas. Ya. Tak ada jihad bawah. Jihad bawah ni Allah Ta'ala tak ada zat dia. Lepas daripada arash Tuhan tak ada duduk bawah arash. Itu bermakna kata Allah Taala tu ada tepak tu. Berarti atas tu. Atas kalau maksud doktor dalam arti kata Tuhan tadi itu atas daripada arash mana makan. Tetapi kita tak kata makan sebab orang sini faham kata arash tu ditupai oleh Allah Ta'ala di atas arash. Itu kita tak kata. Bermakna kata Allah Taala tak ada duduk bawah, duduk atas. Ayo. Allah Ta'ala ada atas. Kalaulah kita nak misal. Nak misal. Tak apa. Tak apa. Jadi Allah Taala tu tak ada duduk atas tapi duduk atas, tak ada duduk tempat lain. Tak ada duduk bawah, tak ada tepi, tak ada kanan. Atas daripada Arsyur Rahman lah. Atas daripada arash memang. Kita kata dengan itu pendapat. Berarti kita baca ayat Quran ni seolah kata kena pergi makna zahir dah. Mengikut pendapat doktor. Zahir di sisi doktor mana kata mutasyabih, mana musyabahah bagi makhluk. Ka zahir bagi ayat Al-Quran hak Allah Ta'ala khandak nak ayat hadiah. Zahir makna berarti zahir ada dua makna mustahil zahir ni iaitu memang zahir di segi lurah. Ya, zahir di sisi lurah kita kena pasir. Sebab lafaz mufrad apabila idafah dia tadi tertentu dengan perkara yang kita idafah. Kalau kata yadullah, adakah yadul insan ini? Tak, dia jarihah tak? Dia bukan jarihah apabila kata yadullah. Pahala bukan jarihah ke apa? Itu sifat Allah Azza wa Jalla. Sifat tu kalau gitu orang panggil Dr. Wan Syukri sedang duk aku pendapat bagi Asy'ariyah juga. Asy'ariyah dia isbat kata yad hak mana sifat tadi itu lain pada kudrah. Isbat tak? Ya isbat. Kalau isbat sama dengan kita. Berarti yad di sisi Dr. Wan Syukri ni tak ada sifat. Tak ada bukan jarihah. Bukan jarihah. Bukan jarihah. Ya. Allah Ta'ala itu dia panggil berjihad tadi itu jihad atas. Jihatul fawq. Seperti Syekh Jilani kata wa huwa bi jihatil ulu. Ya. Apabila duduk atas tak ada bawah. Apa makna tak ada bawah? Apabila duduk di jihad atas tak ada jihad bawah. Makna Allah Ta'ala tak ada di bawah daripada arsh. Sebab arsh ialah yang setinggi-tinggi makhluk. Kita tak kata Allah Ta'ala ada bawah daripada Arsyur Rahman. Allah Ta'ala ada atas daripada arsh. Tapi tupai ada arsh seumpama makhluk tupai kan makhluk lah. Mumasah tak? Setuh tak? Masafah tak masafah hadha kaifiyah. Ini kaifiyah. Apabila kaifiyah serah pada Allah Azza wa Jalla tus'al. Patuh Allah Ta'ala kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum tu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Itu makna kata basirah Allah Azza wa Jalla ataupun basar Allah Ta'ala. Alam tara kaifa alam tara anna Allah ya'lam. Sah? Itu makna ilmu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum ni duduk di tengah. Doktor mengaji masalah siyaqil kalam, as-sibaq was-siyaq wal lihaq. Tak apalah hak tu. Berarti hak tu je takwil dah. Dah laysa bi ta'wil. Hadhihi hiya al-ma'na al-ayah. Ini adalah makna bagi ayat. Takwil dah. Wa huwa tu klik kepada siapa? Wa huwa. Kepada Allah. Azza wa Jal akan tetapi ayat ni duduk di tengah. Bagaimana kita nak memfahamkan akan makna kalaulah kita tak tengok as-sibaq wal lihaq. Bagaimana? Takwil dah wahwa tu berarti masalan doktor nanti ustaz. Masalan seorang Zahid ini jalan kaki air. Doktor pahalah mana? Kalau kita tengok wahwa okey. Wahwa tu al-misal awalan. Wahwa klik kepada Allah Subhanahu wa taala. Klik pada Allah Azza wa Jal memang klik pada Allah Azza wa Jal akan tetapi ayat ni tidaklah kita nak faham di jumlah ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya panggil takwil dah lagu tu. Bukan. Bukan lagu mana takwil dah lagu tu. Bukan takwil. Bermakna kata manhaj Syekh manhaj. Saya tanya. Okey. Manhaj hak Dr. Wan Syukri duk guna ni. Jadi apabila dia panggil pergi makna zahir tak su. Pergi makna zahir tak su macam mana? Pergi makna zahir tu tak su seperti Ar-Rahman 'alal istawa tu zahir, Ar-Rahman 'alal istawa. Ya. Tapi bomari wa huwa ma'akum ni gana kata bukan Allah Taala bersama kamu ilmu pula. La, sebab ayat itulah yang menunjuk alam tara kaifa. Itulah adalah takwil. Itu bukan takwil. Yang subscribe semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.